Pernahkah anda dengar kisah seram tentang aktiviti berakit? Hari ini saya akan ceritakannya kepada anda. Ada seorang pendengar dari Thailand yang pergi ke sebuah tempat berakit di sebuah wilayah dan berdepan dengan satu kisah yang menyeramkan. Salam sejahtera kepada semua peminat cerita seram. Suasananya mungkin nampak sedikit pelik sebab saya berada di luar merasai pengalaman berkhemah sambil bercerita hantu di sekeliling unggun api. Ini memang unggun api betul. Dan sekarang ini, betis saya dah mula terasa panas. Tetapi suhu di sekeliling saya sekarang mungkin sekitar 20 lebih darjah Celsius. Jadi cuacanya agak sejuk dan selesa. Kisah seram dalam episod kali ini adalah tentang apa yang berlaku kepada sebuah keluarga pendengar yang pergi bercuti menyambut tahun baru di sebuah wilayah. Wilayah ini saya rasa mungkin salah satu wilayah yang paling banyak kisah seram di negara kami, iaitu wilayah Kanchanaburi. Dengan clue sebanyak ini, mungkin anda semua dah boleh teka wilayah mana. Percutian itu sepatutnya menjadi penutup tahun yang gembira, jika tidak kerana kejadian seram yang menimpa keluarga ini terlebih dahulu. Kisah hari ini sangat menarik, suasananya pun sunyi dan cukup untuk membuat bulu roma meremang. Walau bagaimanapun, sebelum kita mendalami kisah seram episod ini, saya ingin ingatkan terlebih dahulu bahawa anda perlu menggunakan kebijaksanaan semasa menonton dan mendengar dengan baik. Kisah hari ini adalah pengalaman seram dari seorang pendengar. Saya mohon izin untuk menggunakan nama samaran Encik Pek. Encik Pek ni seorang yang ada deria keenam. Boleh dikatakan deria keenamnya agak kuat juga sebab dia boleh nampak roh dan hantu dengan agak kerap. Dan kisah ini adalah pengalaman seram yang benar-benar berlaku padanya kira-kira 6 tahun yang lalu. Kejadian pada waktu itu sangat menakutkan sehinggakan dia sendiri hampir tidak selamat untuk kembali menceritakan kisah ini kepada semua orang. Kisah hari ini membawa kita semua kembali ke tahun 2018. Pada masa itu, Encik Pek berumur lebih kurang 15 tahun. Pada bulan Disember, keluarganya merancang untuk bercuti menyambut tahun baru di luar wilayah. Tetapi mereka belum sepakat lagi nak bercuti di wilayah mana atau di mana tempat untuk menyambut tahun baru. Ini kerana tempat yang mereka ingin pergi mestilah tempat yang boleh buat bising sikit dan boleh bawa haiwan peliharaan sekali. Keluarga Encik Pek ada memelihara seekor anjing. Untuk mencari tempat yang sesuai, yang boleh buat bising dan boleh bawa anjing masuk memang mengambil masa. Ahli keluarga pun cuba sama-sama mencari tempat yang mereka ingin pergi. Cadangan awal adalah ke arah pantai di selatan atau mungkin berkhemah di atas bukit di utara. Tetapi kemudian kakaknya mencadangkan, kenapa keluarga kita tak cuba berkhemah di wilayah Kanchanaburi? Sebab kakaknya terjumpa satu iklan dalam sebuah aplikasi yang menawarkan promosi sempena hujung tahun. Apabila ibu dan bapanya dengar ada promosi, ia nampak menarik. Bapanya pun berkata, Mana? Cuba tunjuk. Bapa dan ibunya pun meminta untuk melihat tempat yang kakaknya cadangkan untuk mereka pergi berkhemah itu macam mana. Kakaknya pun tunjukkan gambar-gambar ulasan kepada ibu bapa dan juga Encik Pek. Gambar ulasan yang ditunjukkan pada masa itu menunjukkan suasananya memang sangat cantik. Ia adalah rakit-rakit besar, kira-kira 10 buah lebih, tersusun berbaris. Ada hutan, ada air, senang cakap, tempat itu suasananya sangat indah. Yang penting, anjing boleh dibawa naik ke atas rakit. Ibunya, selepas melihat ulasan penginapan, terus membuat keputusan, tahun baru kali ini, kita pergi bercuti ke tempat yang lain sikit. Dia pun beritahu kakaknya, okey, setuju, keluarga kita akan menginap di sini. Percutian keluarga Encik Pek di wilayah Kanchanaburi ini dirancang untuk 3 hari 2 malam. Ibunya pun menyuruh kakaknya untuk menempah tempat penginapan. Cuba hubungi mereka, tanya sama ada perlu bayar deposit dulu atau macam mana. Setelah berbincang dengan pihak penginapan, kakaknya pun telah membayar wang deposit. Keluarga mereka akan bertolak pada 29 Disember. Apabila tiba hari yang dijanjikan, malam sebelum mereka bertolak, Encik Pek bermimpi. Encik Pek bermimpi yang dia sedang berjalan sesat di dalam sebuah hutan tebal entah di mana. Dia berjalan ke sana ke mari dan menjerit meminta tolong. Sehinggalah dia ternampak seseorang berpakaian putih berlari melintas di hadapannya dengan sangat laju. Dia pun cepat-cepat berlari mengejar kerana ingin keluar dari tempat itu. Dalam mimpi itu, dia cuba menjerit, tunggu dulu, tunggu saya sesat dalam hutan, tolong saya dulu. Tunggu.
Tidak tahu sama ada orang itu dengar atau tidak, tetapi orang yang berlari di hadapannya itu akhirnya berhenti, membolehkan dia mengejarnya sehingga sampai. Dan dia pun nampak bahawa orang yang berlari di hadapannya itu adalah seorang perempuan berambut pendek paras bahu, memakai baju tidur jenis gaun labuh berwarna putih kelabu. Perempuan itu berhenti, membelakanginya, kemudian berpusing menghadapnya sebelum mengamitnya untuk datang mendekat. Encik Pek yang sedang mengikutinya, apabila melihat mata dan wajah perempuan itu, dia merasa hairan. Kenapa mata perempuan ini nampak sedih tetapi wajahnya kelihatan marah? Dia yang pada mulanya mahu berjalan mendekati perempuan itu, tiba-tiba menjadi tidak berani. Dia berhenti, berjalan dan mula berundur perlahan-lahan. Semasa dia berundur, tiba-tiba perempuan itu meluru ke arahnya dengan sangat pantas, membuatkannya terkejut sehingga terjaga dari tidur. Apabila dia terjaga, dia dapati seluruh badannya basah lencun dengan peluh. Terutama di bahagian belakang, basah kuyup seolah-olah baru lepas berlari. Padahal, perlu diingatkan, suhu pendingin hawa di biliknya pada masa itu ditetapkan sekitar 18 darjah Celsius. Mustahil untuk berasa panas sehingga berpeluh sebanyak itu. Apabila dia mengambil telefon untuk melihat jam, dia dapati waktu menunjukkan pukul 2.45 pagi sedangkan dia perlu bangun semula pada pukul 5 pagi. Jadi, dia tidak mengambil telefonnya lagi dengan niat nanti jam akan berbunyi seperti biasa pada pukul 5.00 pagi. Pada masa itulah, apabila dia melihat jam menunjukkan sekitar pukul 2 lebih, dia cuba untuk tidur semula tanpa menghiraukan mimpi yang baru dialaminya tadi. Dan kali ini, selepas dia tertidur, dia tidak lagi bermimpi atau melihat apa-apa yang pelik. Sehinggalah pukul 5 pagi, dia pun bangun untuk mandi, bersiap dan bersedia untuk bertolak. Encik Pek dan keluarganya tinggal di wilayah Chonburi. Mereka memilih untuk bertolak pada pukul 6 pagi. Percutian kali ini disertai seramai 6 orang. Bapa, ibu, kakak, makcik, anak saudara perempuan berumur 3 tahun. Dan Encik Pek sendiri jadi cukup 6 orang. Dan seekor anjing baka American Pitbull turut serta dalam perjalanan. Perjalanan dari wilayah Chonburi ke wilayah Kanchanaburi mengambil masa lebih kurang 5 jam. Apabila mereka tiba di wilayah Kanchanaburi, mereka meluangkan masa bersia-sia di dalam bandar terlebih dahulu. Ini kerana rakit yang mereka tempah hanya membenarkan daftar masuk sekitar pukul 2.30 petang. Jadi, bapanya memandu kereta singgah ke pelbagai tempat pelancongan, melawat tempat-tempat penting seperti jambatan Sungai Kuai, Gua Kerasi dan kafe-kafe lain. Mereka makan dan bersiar-siar di sekitar bandar Kanchanaburi sehingga lebih kurang pukul 3 petang. Barulah bapanya memandu menuju ke tempat penginapan yang telah ditempah. Jalan menuju ke tempat penginapan itu, di kiri kanannya adalah hutan. Suasananya boleh dikatakan agak sunyi dan menyeramkan, walaupun pada waktu itu masih ada cahaya matahari. Pada masa itu, jalan raya hampir tiada kereta. Walau sebuah pun, malah kereta lain yang disangka akan ada juga tiada. Ini sangat pelik kerana waktu itu musim perayaan. Sepatutnya ramai orang datang bercuti di luar bandar. Tambahan pula, wilayah ini tidak jauh dari Bangkok. Sepatutnya ramai orang datang untuk berehat. Tetapi, tiada sebuah kereta pun selain kereta mereka yang sedang dipandu di jalan yang kelihatan sunyi itu. Sambil bapanya memandu ke tempat penginapan, dia melilaukan pandangannya ke sekeliling. Tiba-tiba, matanya terpandang roh-roh di tepi jalan hampir di sepanjang perjalanan masuk ke tempat penginapan itu. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan sepanjang masa. Apa yang dilihatnya, sama ada orang, hantu atau apa sebenarnya. Ternyata, semua yang dilihatnya di sepanjang jalan masuk ke tempat penginapan itu adalah roh. Ada yang kelihatan seperti bayang-bayang hitam berbentuk manusia. Ada juga yang kelihatan seperti orang yang sedang berdiri. Tetapi apa yang dilihatnya itu bukan manusia. Disebabkan dia seorang yang mempunyai deria keenam, dapat melihat hantu dan roh, apabila berdepan dengan situasi seperti ini, dia terus tahu bahawa apa yang dilihatnya di tepi jalan itu bukan manusia. Kerana kadang-kala, walaupun ia kelihatan seperti susuk tubuh manusia, ia sebenarnya bukan. Ada yang berlumuran darah di muka dan dia nampak dengan jelas bahawa setiap hantu yang dilihatnya di sepanjang jalan itu sedang memerhatikan keretanya. Dia cuba untuk tidak menghiraukannya kerana berfikir jika ada mana-mana roh yang tahu dia boleh melihat mereka atau cuba berhubung, mereka akan mengikutinya untuk meminta pahala.
sehinggalah kereta mereka membelok masuk ke kawasan penginapan. Dia nampak seorang perempuan berdiri di hadapan papan tanda tempat penginapan itu. Ciri-cirinya ialah seorang perempuan berambut pendek paras bahu, memakai baju tidur jenis gaun labuh berwarna putih kelabu sedang tersenyum kepadanya. Sekali pandang sahaja, dia terus teringat. Ini adalah perempuan yang sama dalam mimpinya malam semalam sebelum dia bertolak. Dan apa yang membuatkannya meremang bulu roma adalah senyuman perempuan itu. Ia adalah senyuman sinis yang sangat menakutkan. Dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya kerana terkejut. Apabila kereta membelok masuk ke kawasan penginapan, dia terdengar suara seorang perempuan bergema di telinganya, "Selamat datang." Seluruh badannya meremang. Hatinya mula berasa bimbang. Percutian tahun baru di sini akan jadi bagaimana? Baru saja memandu ke tempat penginapan, dia sudah disambut oleh hantu. Selepas kereta membelok masuk ke dalam, keadaannya tidak banyak beza dari luar. Ia masih lagi hutan, tetapi setidaknya ia memberi sedikit rasa lega berbanding di luar, kerana di dalam resort itu terdapat rumah penginapan, bangunan dan kereta-kereta tetamu lain yang datang menginap. Lebih kurang 4-5 buah kereta yang diparkir. Bapanya memandu dan memarkir kereta di sebelah kereta lain. Kemudian dia turun untuk berurusan di kaunter pendaftaran. Selepas selesai urusan daftar masuk, seorang pekerja memberitahu mereka untuk membawa barang-barang ke atas bot kerana rakit penginapan mereka tidak terletak di situ tetapi perlu menaiki bot untuk ke sana. Kemudian, keluarganya pun bekerjasama mengangkat barang-barang ke atas bot. Semasa sedang mengangkat barang ke atas bot, dia dapat rasakan ada banyak pasang mata sedang memerhatikannya. Malah, dia nampak ada mata di atas pokok yang sedang memandangnya dari atas. Tetapi apabila dia melihat sekeliling, dia tidak nampak siapa yang sedang memerhatikannya. Hatinya kini mula berasa tidak sedap, tetapi dia tidak berani memberitahu sesiapa pun. Selepas selesai mengangkat barang ke atas bot, mereka bertemu dengan seorang pakcik yang merupakan pemandu bot. Dia pun bertanya kepada pakcik itu, "Pakcik, berapa lama perjalanan nak ke sana?" Pakcik itu menjawab, "Lebih kurang. Rakit yang akan dibawa ke sana jaraknya dari tebing lebih kurang 10 minit. Nanti kalau adik-adik dah siap angkut barang, panggil pakcik kat sana ya." Selepas keluarganya selesai mengangkat semua barang, mereka pun memanggil pakcik itu. Pakcik itu pun datang dan membawa mereka dengan bot ke rakit tempat mereka akan menginap. Rakit yang pakcik itu bawa mereka tuju adalah sekumpulan rakit yang diikat bersama, lebih kurang 10 buah. Dan rakit yang mereka sampai adalah rakit yang terakhir sekali, iaitu rakit nombor 10. Rakit-rakit di sebelahnya yang diperhatikannya dari rakit nombor 9 yang bersebelahan mereka, 9, 8, 7 dan seterusnya, semuanya kosong, tiada penghuni. Keluarga mereka berasa sangat gembira kerana apabila melancong dan membawa haiwan peliharaan, mereka berasa segan. Segan jika anjing yang dibawa itu akan menyalak atau melolong pada waktu malam dan mengganggu suasana percutian orang lain. Apabila bot perlahan-lahan menghampiri dan mereka nampak rakit di sebelah tempat mereka akan menginap itu tiada orang, mereka pun berasa lega. Sekurang-kurangnya, kalau bising sikit pun tak perlu risau sangat. Apabila bot sampai di rakit mereka, mereka pun menurunkan semua barang. Selepas selesai menurunkan barang, pakcik pemandu bot itu pun akan kembali ke tebing. Dia meninggalkan nombor telefonnya dan berkata, "Kalau ada apa-apa atau perlukan apa-apa lagi, telefon saja pakcik ya. Nanti pakcik datang dengan bot lebih kurang 10 minit je." Dan di atas rakit penginapan itu, ada juga nombor-nombor telefon orang lain yang dilekatkan, seperti nombor untuk memesan barbeku, minuman atau ais. Semua ini dilekatkan supaya jika pelanggan di atas rakit ingin memesan, mereka boleh terus telefon. Nanti akan ada perkhidmatan menghantar dengan bot terus ke rakit. Pada masa itu, selepas pakcik itu pulang dengan botnya, mereka selesai membawa barang ke atas tempat penginapan dan mula memeriksa apa yang ada di dalam rakit itu. Mereka dapati keadaan rakit itu adalah rakit yang besar. Di tengah-tengahnya ada sebuah rumah penginapan yang seperti bilik tidur berkongsi, satu bilik tidur dan satu bilik air. Di luar pula, seperti rakit-rakit biasa, ada kayak yang diikat di tepi rakit untuk kegunaan tetamu. Mereka boleh menggunakan kayak itu untuk bermain. Ciri-ciri rakit itu lebih kurang seperti itu, seperti rakit biasa. Tetapi suasananya tenang dan redup kerana di sekeliling rakit itu dikelilingi oleh hutan. Selepas selesai mengemas barang, waktu sudah menunjukkan lebih kurang pukul 4 petang.
Ibunya pun menelefon untuk memesan set barbeque untuk dimakan di atas rakit. Kedai itu memaklumkan mungkin akan mengambil masa yang agak lama kerana hari itu banyak pesanan. Memandangkan masih ada banyak masa sebelum set barbeque sampai, Encik Pek pun mengambil kayak untuk berdayung. Kayak itu diikat di sebelah rakit mereka. Dia pun berdayung perlahan-lahan, melihat rumah-rumah rakit yang lain dan singgah menyapa orang di rakit-rakit berdekatan. Dia berdayung sambil berhenti, mengambil gambar, menikmati pemandangan, sehinggalah dia sedar dia telah berdayung selama hampir sejam. Dia rasa sudah agak lama, jadi dia bercadang untuk berdayung pulang. Semasa berdayung pulang ke tempat penginapan, matanya terpandang ke arah hutan yang terletak jauh di seberang rakitnya. Di situ ada sebuah jeti yang membolehkan bot berlabuh dan ada sebuah bot yang sedang berlabuh di situ. Hatinya tiba-tiba timbul rasa ingin tahu dan ingin mencuba pergi ke sana. Jadi dia memutuskan untuk berdayung ke sana untuk melihat. Dia pun berdayung melepasi rakitnya sendiri menuju ke hutan di seberang yang terletak menyerong dari rakitnya. Selepas dia berdayung melepasi rakitnya sendiri, untuk seketika dia mula merasakan suasananya berubah. Suasana ketika itu terasa suram dan sangat sejuk. Apabila dia tiba di jati lama itu, dia terus meremang bulu roma. Dia hanya berada di situ sekejap sebelum bersedia untuk berdayung pulang. Tetapi semasa hendak berdayung pulang, ketika dia sedang berhenti di jeti itu, dia terdengar suara seorang perempuan menjerit dari dalam hutan. Ada sesiapa di situ? Tolong, saya nak ke seberang. Tolong, cik. Dia fikir mungkin ada seseorang di situ, jadi dia menjerit balas. Oh, saya di sini. Di sini. Mari, nanti saya hantarkan ke seberang. Sebaik saja dia selesai menjerit, dia terdengar bunyi ranting kayu dipijak dari dalam hutan. Gedebak-gedebuk. Dia pun duduk menunggu sehingga pemilik suara itu keluar. Tetapi apabila dia nampak siapa yang keluar dari hutan itu, dia hampir pingsan. Orang yang keluar itu adalah perempuan berbaju putih yang dilihatnya di papan tanda penginapan tadi. Perempuan itu berjalan dan berhenti di pinggir hutan, tidak jauh dari jeti dan menggamitnya dengan laju. Apabila melihat itu, dia terus berdayung, melarikan diri sekuat hati. Tetapi perempuan itu seolah-olah cuba berkomunikasi dengannya. Dia terdengar suara perempuan itu sayup-sayup di telinganya. Marilah mati bersama-sama. Kali ini ia benar-benar menyedarkannya dari keadaan terkejut. Dia menggunakan seluruh tenaganya untuk berdayung pulang ke rakitnya sendiri tanpa sempat bernafas. Sebaik sahaja sampai di rakit, dia terus mencari kalung tangkal bapanya dan memakainya di leher kerana terlalu takut dengan apa yang baru dialaminya. Dia tidak menceritakan perkara ini kepada sesiapa pun kerana jika tidak, suasana percutian pasti akan menjadi hambar. Dia cuba berlagak biasa, seolah-olah tidak nampak apa-apa dan tiada apa-apa yang pelik berlaku. Pada masa itu, kebetulan bapanya baru selesai menyediakan dapur barbeque dan akan mula memanggang daging. Jadi, tiada siapa yang terlalu memperhatikannya, walaupun tingkah lakunya ketika itu kelihatan gelisah dan ketakutan. Di lehernya sekarang ada tidak kurang dari 3 tangkal dengan harapan ia dapat menjadi perisai pelindung. Dia berasa sedikit lebih tenang dan mula rileks. Dia melihat keluarganya sedang berkumpul untuk makan barbeque, jadi dia pun turut serta. Semasa dia duduk makan barbeque, dia sentiasa membelakangi hutan kerana takut jika dia memandang ke dalam hutan, dia akan ternampak sesuatu yang tidak mahu dilihatnya. Mereka makan sambil berbual sehingga waktu berlalu hingga lebih kurang pukul 10 malam. Dia pun memberitahu ibu dan bapanya, saya nak pergi mandi dulu kerana takut nanti akan lebih lewat dan lebih sejuk. Sebelum mandi, dia menanggalkan kalung tangkal bapanya dan meletakkannya di atas meja di dalam bilik air sebelum pergi mandi. Semasa dia sedang mandi, dia mula merasakan sesuatu yang aneh. Ketika sedang syampu rambut, dia merasakan seperti ada helaian rambut kecil yang membelai tengah belakangnya. Tetapi perasaan itu tidak sejelas apabila ada angin entah dari mana meniup belakang lehernya beserta bunyi hembusan nafas yang kuat di sebelah telinganya. Dia cepat-cepat berpaling ke belakang untuk melihat, walaupun buih syampu masih penuh di mukanya, tetapi dia tidak nampak apa-apa selain kekosongan. Dia mula yakin bahawa angin yang meniup dari belakang dan terkena lehernya tadi benar-benar seperti ada orang yang meniup. Dia pun cepat-cepat membilas syampu, membersihkan badan, kemudian mengelap badan dan keluar menukar pakaian.
Selepas selesai bersiap, dia terus pergi duduk di luar semula kerana orang lain masih duduk-duduk di luar rakit. Dia membuka pintu untuk keluar dan ternampak anjingnya sedang tidur di hadapan pintu. Pada mulanya ia hanya tidur, tetapi apabila dia membuka pintu, anjing itu tiba-tiba bangun dan menyalakkannya sambil mengeluarkan bunyi menggeram seolah-olah mahu menggigitnya. Anjingnya tidak pernah berkelakuan begini sekalipun. Dia sangat terkejut melihat anjingnya menyalak begitu, jadi dia menjerit memarahinya. "Hei, Dam, berhenti! Kenapa kau menyalak? Kenapa kau menyalak ni? Berhenti! Tetapi Dam tidak berhenti menyalak. Dia memarahinya dan meninggikan suara, tetapi salakan Dam sangat kuat sehinggakan seluruh keluarganya yang duduk di hadapan rakit dapat mendengarnya. Kakaknya pun datang untuk melihat apa yang riuh rendah. Apabila kakaknya berjalan mendekat dan nampak dia sedang memerhatikan Dam, ketika kakaknya datang dan melihat keadaan itu, iaitu dia sedang memarahi Dam, kakaknya terus menjerit sekuat hati. Dia yang sedang memarahi Dam menoleh dan melihat kakaknya datang, lalu menjerit sambil menutup telinga dan berlari kembali kepada ibu dan bapa. Apabila kakaknya menjerit dan lari, dia pun turut terkejut dan cepat-cepat berlari mengikutnya. Dia nampak kakaknya sedang duduk menggeletar sambil memeluk kaki ibunya. Dia pun cepat-cepat bertanya kepada kakaknya, "Tadi kenapa? Kenapa jerit kat saya?" Kakaknya pun menceritakan dengan suara yang terketar-ketar. Dia berkata, dia nampak muka Encik Pek berubah menjadi muka seorang perempuan dengan rambut kusut masai, muka bengkak dan pucat seperti mayat yang baru mati. Encik Pek, apabila mendengar kakaknya berkata begitu, dia terkejut kerana dia hanya berdiri seorang diri memarahi anjing di situ, tiada orang lain bersamanya. Semua yang mendengar percaya dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya kerana tingkah laku kakaknya yang berlari tadi kelihatan benar-benar terkejut, bukan sekadar pura-pura. Ibunya pun bertanya, "Pek, kamu buat apa? Tertegur apa-apa ke?" Dia menjawab, "Pek tak buat apa-apa pun, Mak." Bapanya bertanya, "Pek, ada nampak apa-apa yang pelik tak?" "Macam ni lah, malam ni Pek baca doa sebelum tidur ya. Baca doa 3 kali lagi, bagus." Dia pun berjanji dengan bapanya, "Baik, baik ayah, baik." Suasana ketika itu sudah mula menjadi tegang. Dia mula takut dengan apa yang dialaminya. Kakaknya mula berasa cemas. Suasana yang pada mulanya sunyi dan tenang, kini bertukar menjadi ngeri. Makciknya cuba untuk menenangkan keadaan. Dia berkata, "Lebih kurang, kita tidur di tengah hutan, di atas bukit. Memang akan ada perkara-perkara pelik macam ni. Itu biasa. Kita baca doa, nanti tak akan jumpa apa-apa lagi. Orang lain datang bercuti ramai-ramai, tak nampak pun jadi apa-apa. Tak ada apa-apalah." Makciknya cuba memujuk kerana mereka masih akan berada di situ selama 3 hari 2 malam. Kalau sudah takut dari malam pertama, pasti tidak akan seronok. Selepas itu, keluarganya berbual lagi untuk seketika sehingga lebih kurang tengah malam. Barulah ibu, makcik dan kakaknya pergi mandi dan tidur. Hanya tinggal bapanya yang sedang duduk minum bir sambil menikmati suasana seorang diri. Dia sendiri pula masuk tidur seperti yang lain kerana letih selepas perjalanan sejak pagi. Sebaik sahaja kepalanya mencecah bantal, dia terus tertidur. Malam itu, dia tidak bermimpi apa-apa yang pelik. Boleh dikatakan tidurnya sangat nyenyak. Tetapi hakikatnya, selepas dia tertidur, badannya telah bangun semula. Tetapi roh di dalamnya bukan lagi dirinya. Apa yang akan saya ceritakan seterusnya adalah apa yang dia dengar dari keluarganya. Selepas dia tertidur dan orang lain pun sudah tidur untuk seketika, semasa bapanya sedang duduk minum bir, tiba-tiba bapanya terdengar suara ketawa seorang perempuan yang nyaring dari dalam bilik tidurnya. Bunyinya lebih kurang hehe. Tetapi bapanya tidak fikir apa-apa kerana dalam percutian ini ada 3 orang perempuan. Bapanya fikir mungkin itu suara ketawa salah seorang dari mereka bertiga. Mungkin mereka sedang menonton video lucu dan ketawa. Tetapi selepas beberapa ketika, bapanya terdengar bunyi seperti kayu merekah, seolah-olah ada seseorang sedang berjalan keluar. Bapanya pun bangun untuk melihat siapa. Rupa-rupanya, bapanya nampak dia sedang berjalan keluar dari bilik tidur. Bapanya menceritakan bahawa dia berjalan lurus ke hadapan tanpa berkelip mata seperti orang berjalan dalam tidur. Dia terus berjalan ke hadapan. Bapanya hanya berdiri memerhati secara senyap, ingin tahu ke mana dia akan pergi. Tetapi arah tujuannya hanya ke hadapan, seolah-olah dia akan berjalan masuk ke dalam air. Apabila bapanya melihat itu, dia menjerit, "Pek, nak ke mana? Pek,
Dia tidak menjawab, malah berlagak seolah-olah tidak nampak bapanya. Tubuhnya terus berjalan ke hadapan. Bapanya melihat keadaan tidak baik, jadi dia bergegas untuk menolong, untuk menahannya. Tetapi akhirnya, dia tidak sempat. Dia berjalan masuk ke dalam air di hadapan mata bapanya dan tenggelam. Bapanya nampak sebelum dia berjalan masuk ke dalam air, dia menoleh ke arah bapanya. Matanya masih terpejam dan dia tersenyum lebar sebelum berjalan masuk ke dalam air. Bapanya melihat itu, terus terkejut melihat anaknya sendiri jatuh ke dalam air di hadapan matanya. Jeritan bapanya pada masa itu sangat kuat sehinggakan semua orang lain bergegas keluar untuk melihat apa yang berlaku. Mereka nampak bapanya sedang menjerit-jerit, memanggil namanya di dalam air. Ibunya sangat terkejut dan bertanya kepada bapanya, "Kenapa ni? Kenapa?" Pada masa itu, bapanya hanya menjawab ringkas, "Pek jatuh air. Panggil orang tolong cepat." Ibu dan makciknya pun menelefon pihak penginapan dan juga menghubungi yayasan untuk melaporkan ada orang lemas dan meminta bantuan segera. Keadaan pada masa itu sangat kelam kabut. Tetapi rakyat-rakyat lain tidak tahu apa yang berlaku selain rumah mereka. Ini kerana setiap rumah penginapan terletak agak jauh antara satu sama lain, ditambah pula dengan penghuni rakyat lain sedang berseronok dan berparti. Jadi mereka tidak begitu mendengar bunyi bising yang berlaku. Tidak tahu bahawa rumah rakyat mereka sedang dalam keadaan panik. Sementara menunggu bantuan tiba, keluarganya bekerjasama menggunakan lampu suluh untuk mencarinya. Bapanya sendiri menyelam ke dalam air pada malam itu untuk mencarinya sehingga kakinya hampir kejang. Mereka mencari untuk seketika dan semasa bantuan hampir tiba, tiba-tiba kakaknya ternampak susuk tubuhnya sedang memanjat naik ke tebing seberang, iaitu tebing yang berhutan dan mempunyai jeti lama terletak di seberang kira-kira 50 meter lebih dari rakit mereka. Itulah tempat jeti lama yang pada petang tadi dia pergi lihat. Kakaknya apabila nampak susuk tubuhnya sedang memanjat naik ke jeti itu, dia menjerit memberitahu semua orang, "Ayah, mak, pek kat sana, pek kat sana, pergi sana, pek kat sana." Semua orang menoleh dan nampak memang benar itu dia. Bapa dan ibunya yang sedang cemas pada masa itu terus mengambil kayak dan berdayung ke seberang, manakala kakaknya menunggu bersama orang lain yang akan datang membantu. Selepas itu, bapa dan ibunya berdayung tidak lama, 3 orang pekerja bot datang bersama pakcik pemandu bot. Dia bertanya kepada kakaknya apa yang berlaku. Kakaknya pada masa itu tidak dapat menjawab apa-apa, hanya berkata, "Adik lelaki saya jatuh air, sekarang dia dah panjat naik ke hutan seberang sana." Kemudian, kakaknya pun menaiki bot pihak penginapan, manakala makciknya tidak ikut kerana perlu menjaga anak saudaranya dan berhubung dengan pihak berkuasa yang belum tiba. Apabila bot pihak penginapan sampai ke seberang, pakcik pemandu bot dan pekerja-pekerja bertanya kepada bapa dan ibunya sekali lagi, betul ke dia naik ke hutan ni? Kerana jarak dari rakit ke hutan ini sangat jauh, mustahil untuk seseorang berenang sampai ke sini. Bapa dan ibunya mengesahkan bahawa mereka nampak dia, iaitu Encik Pek, naik dari air ke tebing ini. Kalau tidak, mereka tidak akan berdayung ke sini. Kejadian pada masa itu nampak sangat luar biasa, tetapi memandangkan ia melibatkan hidup dan mati, semua orang mula mencarinya terlebih dahulu sementara menunggu pihak berkuasa tiba. Di kawasan hutan ini, ada bapa, ibu dan pekerja penginapan yang sedang mencari tubuhnya. Mereka tidak masuk terlalu jauh, hanya mencari di kawasan sekitar dahulu. Tetapi selepas mencari untuk seketika, mereka masih tidak menemuinya. Sehinggalah pasukan dari yayasan tiba untuk membantu. Barulah mereka berpecah kepada beberapa kumpulan. Mereka semua berjalan mencari dia di hutan seberang rakit itu. Selama hampir sejam, pada masa itu, mereka mula berputus asa. Tetapi semasa sedang berjalan mencari, mata bapanya terpandang susuk tubuhnya yang sedang berjalan jauh di hadapan, bersama seorang perempuan memakai gaun putih yang sedang memimpin tubuhnya masuk ke dalam hutan. Bapanya melihat itu terus menjerit, Tu, anak lelaki saya kat sana, dalam hutan tu." Semua anggota penyelamat terus berlari ke arah yang ditunjukkan oleh bapanya. Manakala bapanya tidak ikut berlari, sebaliknya dia mengeluarkan tangkal yang sentiasa dibawanya dan mula membaca doa, memohon agar pasukan penyelamat yang berlari mengejar itu sempat sampai kepadanya. Hanya selepas 10 minit, pasukan penyelamat bekerjasama membawa keluar tubuhnya yang tidak sedarkan diri dan segera membawanya turun ke bot untuk ke hospital. Tetapi semasa mereka sedang turun ke bot,
Bapanya berkata dia terdengar suara seorang perempuan menjerit dengan nyaring dari dalam hutan. Lebih dari 10 orang di situ mendengarnya. Pasukan penyelamat yang mendengar jeritan itu salah faham, menyangka ada seorang perempuan lain di dalam hutan, jadi mereka bersedia untuk masuk menolong lagi. Tetapi pakcik pemandu bot itu menegur, "Jangan, tak payah pergi dah, cepat turun bot." Apabila pakcik itu berkata begitu, pasukan penyelamat dapat menganggap bahawa jeritan tadi mungkin bukan suara manusia. Jadi mereka cepat-cepat membawa semua orang turun ke bot dan beredar dari situ dengan pantas. Apabila sampai di tebing, tubuhnya terus dihantar ke hospital kerana pada masa itu dia sudah tidak sedarkan diri. Sepanjang kejadian itu berlaku, dia tidak ingat apa-apa yang telah terjadi. Dia hanya tahu dia tertidur, tetapi tidak tahu apa yang berlaku selepas itu. Sehinggalah semua kejadian itu berlaku. Perlu ditekankan, dia langsung tidak sedar apa-apa. Hanya tahu dia tertidur. Tetapi apabila membuka mata, dia mendapati dirinya berada di hospital. Pemandangan pertama yang dilihatnya adalah siling hospital pada keesokan paginya. Apabila dia sedar, dia berasa sangat keliru bagaimana dia boleh berada di hospital. Apabila dia melihat sekeliling, dia nampak bapa, ibu dan kakaknya. Masing-masing kelihatan seperti tidak tidur. Apabila dia membuka mata dan sedar, dia pun bertanya apa yang telah berlaku dan bagaimana dia boleh berada di hospital. Semua orang pun menceritakan apa yang berlaku malam tadi kepadanya. Dia meremang bulu roma sepanjang masa mendengar apa yang telah berlaku. Dia berasa sangat takut, tidak sangka perkara ini boleh menjadi seteruk ini. Dia pun menceritakan tentang mimpinya melihat perempuan itu dan pertemuannya dengan perempuan itu sebanyak 2 kali kepada semua orang. Semua orang berpendapat bahawa ini bukan perkara biasa. Ini seolah-olah ada niat untuk mengambil nyawanya. Dan apabila dia keluar dari hospital, bapa dan ibunya membawanya singgah ke kuil untuk bersembahyang sebelum kembali ke rakit. Bapanya membawanya singgah ke hampir setiap kuil yang mereka lalui, seolah-olah seperti ziarah 9 kuil. Kali ini, di sebuah kuil, seorang sami menegurnya, "Hati-hati anak muda, ada orang berkenan padamu, dia nak ajak kamu tinggal bersamanya." Teguran sami itu membuatkan semua orang terkejut kerana mereka belum menceritakan apa-apa kepada sami itu, tetapi sami itu menegur mereka sendiri. Kemudian, sami itu merenjiskan air suci kepadanya dan berpesan, "Kalau ada tangkal atau apa-apa azimat Buddha, pakailah sebagai pelindung diri." Pada masa itu, dia teringat akan kalung tangkal yang ditanggalkannya sebelum mandi dan sedar bahawa selepas mandi, dia tidak memakai semula kalung itu. Mungkin inilah sebabnya dia tidak mempunyai pelindungan sehinggakan hantu dari pihak lain dapat mencederakannya. Selepas tiba di tempat penginapan pada waktu tengah hari, perkara pertama yang dilakukannya adalah mengambil kalung tangkal itu dan memakainya. Kemudian, dia mengemas beg, pakaian dan barang-barang lain, lalu terus daftar keluar. Ini kerana sekarang keluarganya, termasuk dia sendiri, tiada siapa yang mahu tinggal lebih lama di situ. Pemilik tempat penginapan itu datang bertanya kepada keluarganya bagaimana keadaan, apa yang berlaku dan bagaimana keadaannya sekarang. Semalam, pakcik itu melaporkan bahawa dia terjatuh ke dalam air dan berenang ke hutan. Bapanya pun menceritakan apa yang berlaku semalam mengikut kebenaran. Dia sendiri menambah bahawa dia nampak perempuan itu di mana dan bagaimana. Mungkin perempuan itulah yang menyebabkan semua kejadian ini berlaku. Pemilik penginapan itu terkejut, tidak sangka akhirnya cerita ini melibatkan hantu dan makhluk halus. Dia bertanya kepada Encik Pek bagaimana rupa perempuan yang dilihatnya. Dia menjawab, "Seorang perempuan memakai gaun putih seperti baju tidur, rambut pendek, paras bahu, mukanya agak cantik." Mendengar itu sahaja, pemilik itu terdiam seketika kemudian senyap. Selepas itu, matanya bergenang air mata seolah-olah mahu menangis. Kemudian dia berkata, "Itu anak perempuan saya." Kali ini giliran keluarganya pula yang terkejut. Pemilik penginapan itu menceritakan bahawa dia mempunyai seorang anak perempuan. Kisah ini berlaku beberapa tahun yang lalu. Pada masa itu, anak perempuannya akan berkahwin dengan seorang lelaki yang telah dikenalinya selama bertahun-tahun. Anak perempuannya sangat ingin berkahwin, telah membuat persiapan besar-besaran. Tetapi pada hari perkahwinan, pengantin lelaki tiba-tiba menghilangkan diri tanpa sebarang berita, sehinggalah mereka dapat tahu bahawa pihak lelaki mempunyai orang lain dan tidak mahu berkahwin dengannya.
Selepas majlis perkahwinan itu batal, anak perempuannya hidup dalam keadaan tidak lalu makan dan tidak boleh tidur, sentiasa menangis kerana kecewa dengan teman lelakinya dan berasa sangat malu. Sehinggalah pada suatu hari, keadaan anak perempuannya mula bertambah baik, seolah-olah mendapat semangat untuk terus hidup. Dia memberitahu bapanya, "Saya nak pergi berjalan-jalan sekejap." Bapanya membenarkan anaknya pergi berjalan-jalan. Fikirnya mungkin baik juga berjalan-jalan di sekitar situ, dapat menghirup udara segar. Tetapi kali ini, anak perempuannya hilang terlalu lama, berjam-jam lamanya, sehingga dia mula berasa tidak sedap hati. Dia pun keluar mencari anak perempuannya di sekitar tempat penginapan dari pagi hingga petang, tetapi tidak menemuinya. Apabila bertanya kepada pekerja di sekitar situ, kali terakhir mereka nampak adalah anak perempuannya sedang berjalan di pinggir hutan di seberang rakit yang terakhir. Dia pun segera menghubungi polis untuk meminta bantuan mencari. Mereka mencari sepanjang malam sehinggalah menemui mayat anak perempuannya di dalam hutan tebal. Berdasarkan bedah siasat, didapati anak perempuannya telah meninggal dunia pada petang itu juga. Inilah kisah yang diceritakan oleh pemilik penginapan itu kepada mereka. Sebelum ini, pemilik penginapan itu menceritakan sambil menahan air mata. Dia bernasib baik kerana setelah mengetahui keseluruhan cerita, dia faham mengapa semua ini berlaku. Pemilik penginapan itu memulangkan semua wang penginapan kepada mereka sebagai pampasan atas kejadian berbahaya yang menimpa Encik Pek sehingga hampir meragut nyawanya. Dia juga meminta mereka merahsiakan kisah ini. Keluarga Encik Pek juga tidak menceritakan kisah ini kepada sesiapa kerana tiada siapa yang mahu perkara seperti ini berlaku. Pihak penginapan telah membantu menyelaraskan segala urusan dengan baik dan berjanji akan menyimpan rahsia ini. Selepas itu, mereka pulang ke rumah tanpa singgah ke mana-mana lagi. Tetapi dalam perjalanan pulang, ibunya singgah membawanya berjumpa dengan seorang bomoh yang dikenalinya untuk memeriksa sekali lagi sama ada sesiapa yang mengikutinya. Rupa-rupanya, bomoh itu berkata, ada seorang perempuan yang mengikutinya. Ciri-cirinya sama seperti perempuan itu. Malah, bomoh itu berkata dia mengikutinya sampai ke situ kerana mahu mengambil Encik Pek untuk tinggal bersamanya. Ibunya pun meminta bomoh itu membantu mengusir roh itu kerana takut nanti ia akan datang mencederakannya lagi. Kalau diikutkan tekaannya, upacara yang dilakukan oleh bomoh itu mungkin sejenis upacara mengusir roh. Pada masa itu, selepas selesai upacara, bomoh itu duduk berbual dengannya dan bertanya apa yang telah dilakukannya. Dia pun menceritakan bahawa dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi bomoh itu berkata, mustahil. Tanpa sebarang perantara atau apa-apa, takkan ia boleh ikut sampai macam ni. Kamu ada bercakap atau menegur apa-apa ke? Dia duduk berfikir dan terus berfikir sehinggalah sampai di rumah. Dia masih tidak dapat ingat apa yang telah dilakukannya. Dia menyimpan persoalan ini selama berbulan-bulan. Sehinggalah pada suatu hari, dia secara kebetulan terjumpa gambar tempat penginapan yang dikunjungi keluarganya semasa tahun baru di internet. Ulasan itu adalah ulasan yang sama yang pernah ditunjukkan oleh kakaknya kepada dia, ibu dan bapanya. Dan apabila dia melihatnya semula, barulah dia faham. Kerana dalam ulasan itu, ada beberapa gambar yang menunjukkan perempuan itu semasa dia masih hidup. Dia pun membuat kesimpulan sendiri. Mungkin gambar itu menjadi perantara antara dia dan perempuan itu. Kerana dia seorang yang mempunyai deria keenam yang kuat. Mungkin secara tidak sengaja terpandang mata perempuan itu dalam gambar telah menyebabkan frekuensi mereka terhubung atau dapat berkomunikasi tanpa disedarinya. Tetapi ini hanyalah andaiannya sahaja. Sebab sebenar mengapa dia dapat melihat dan bertemu dengan perempuan itu masih menjadi misteri. Inilah kisah seram yang telah dialami oleh Encik Pek. Saya rasa ia adalah satu kisah yang sangat menarik, pelik dan tidak pernah saya sangka sebelum ini bahawa apa yang diandaikan oleh Encik Pek, iaitu gambar ulasan penginapan yang mempunyai gambar perempuan itu, boleh menjadi perantara antara dirinya dan roh tersebut, membolehkan mereka berhubung. Ia sesuatu yang menakutkan. Lebih-lebih lagi apabila Encik Pek bermimpi melihatnya sebelum mengalami apa-apa 2 malam sebelum tiba di tempat penginapan itu. Ini adalah kisah yang tidak dijangka bahawa hanya dengan melihat gambar, frekuensi boleh terhubung.
terutamanya bahagian yang diceritakan oleh Encik Pek bahawa dia tertidur dan tidak sedar dirinya berjalan dalam tidur sehingga jatuh ke dalam air. Cuba bayangkan, pada malam itu, jika bapanya juga tertidur, kejadian seram atau tragedi pasti akan menimpa keluarga Encik Pek. Hanya dengan membayangkan Encik Pek berjalan jatuh ke dalam air dan sebelum itu menoleh sambil tersenyum kepada bapanya sudah cukup untuk membuat bulu roma meremang. Dengan suasana sebegini, saya rasa ia membuatkan saya meremang sepanjang penceritaan kali ini. Inilah satu kisah yang telah berlaku. Walau bagaimanapun, jika ada pendengar dan peminat cerita seram yang mempunyai kisah seram untuk dikongsi, tidak kira apa jua kisah yang pernah dialami atau didengar, bolehlah hantar kepada saya. Saya masih menanti untuk membaca kisah-kisah dari anda semua. Sebelum berpisah pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Permulaan tahun 2025 ini mungkin nampak sedikit berbeza. Biasanya mungkin anda nampak saya memakai baju putih dengan kalung tasbih, bukan? Sebenarnya hari ini pun ada kalung tasbih di sini, di hadapan skrin ini. Tetapi saya memakainya dengan baju hitam dan ia nampak sedikit pelik. Sebenarnya saya ada sediakan baju putih tetapi terlupa bawa seluar. Apabila saya cuba pakai, ia nampak macam polis separuh badan, entah macam mana. Nampak pelik, jadi saya fikir tak apalah, tak payah pakai. Pakai set ni lebih baik, lebih selesa. Suasana berkhemah, menyalakan unggun api, menceritakan kisah-kisah seram untuk semua dengar. Walau bagaimanapun, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada lokasi ini, Resort Baan Suan Dok Kham Tai di wilayah Fayau. Sesiapa yang lalu lalang boleh singgah untuk menempah penginapan. Pada malam ini, saya ingin berpesan kepada semua, pada tahun baru ini, sesiapa yang berhasrat untuk melakukan sesuatu, berusahalah bersungguh-sungguh. Sesiapa yang ingin mencuba itu dan ini, tetapi belum berkesempatan, cubalah tahun ini supaya tidak terlepas seperti tahun lepas. Sebelum berpisah pada malam ini, jika anda suka cerita hantu, cerita seram, kita geng. Sesiapa yang ada rancangan untuk pergi berakid, pergi bercuti ke mana-mana sahaja, jangan lupa bawa tangkal atau azimat bersama. Walau bagaimanapun, hari ini saya doakan semua bernasib baik dan tidak terserempak dengan hantu. Selamat sejahtera. Dan sekali lagi, selamat tahun baru.